Bila netizen suruh pusing-pusing dulu nak cari calon suami, akhirnya Zara Zia reveal siapa orangnya. Pandai betul ya Zara Zia mengusik. Kata Zara, dah tak payah add to cart lagi. Assalamualaikum semua. Sekarang ni korang tak payahlah nak suruh saya ni pusing-pusing ke ataupun add to cart dulu ke. Tak payah sebab saya dah ada someone. Saya selama ni fikir dah masak-masak sama ada saya nak reveal atau tak. Tapi bila dah jadi macam ni kan, dah ada gosip itu gosip ini, saya rasa macam tak best lah. So sekarang ni saya nak reveal saya dengan siapa. Okay? You lepas ni nak makan apa? Bisa. Dia lah orangnya. Kau ni comel kan?